saya tak perlu bercuti. Kalau nak bercuti, saya beritahu berapa ramai yang kena tuduh sekarang ni di mahkamah masih lagi bertugas. Ada orang jadi Menteri Kewangan pun masih lagi dia dituduh menjadi Menteri Kewangan. Permasalahan. So saya nak tanya kepada Azam Baki, dia tuju kepada Menteri Kewangan mana ni? Azam, Tan Sri Azam Baki, Menteri Kewangan negara Afrika ke mana ni? Saya nak tanya. So kalau dia tuju kepada Menteri Kewangan negara ini, tuan-tuan, Menteri Kewangan negara ini siapa, tuan-tuan? Anwar Ibrahim. So Tan Sri Azam Baki, awak bagi tahu kita betul-betul awak tuju pada Anwar ke? Sebab dia kata, buat apa saya nak bercuti? Apa Menteri Kewangan pun tak bercuti. Dia dituduh di mahkamah, dia kata. Saya belum dituduh, dia cakap di mahkamah. Tak ada kes kriminal, dia cakap tadilah. So maksudnya apa? Macam nak bergaduh tadi, tuan-tuan. Macam nak bergaduh, dia dah tuju tu. Menteri Kewangan pun tak bercuti, dia cakap macam itu. Sebab itu saya cakap semalam. Saya kata, Tan Sri Azam, saya rasa awak macam dah nak kena ni. Betul? Walaupun Anwar Ibrahim itu hari kata, buat apa nak pecat Azam Baki? Dia tak buat salah. Tapi Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan tahu lah. Dia subuh cakap lain, Johor je dia dah tukar. Cakap lain, So sekarang ni saya nampak dalam media-media, saluran media masa, media utama, bawa cerita Azam Baki. Semua gambar-gambar yang media-media tayang muka Azam Baki ni pelik betul, tuan-tuan. Macam nak menunjukkan Azam Baki ni macam itu. Itu semua media menyokong kerajaan tu.